Bos, sebelum tengok rumah ini boleh saya tahu gaji bos berapa? Gaji saya 5,000. 5,000 lah? Okey lah. Sebenarnya sewa rumah tak kisah gaji berapa. Oh, macam tu lah. Kalau perempuan lelaki belum kahwin punya, kita tak bagi sewa lah. Tak boleh lah. Owner tak bagi kahwin nampak sia baru boleh. Kalau bujang dia tak kisah lah. Oh, kalau si macam ni okey. Okey. Boleh? Boleh lah. Okay. Tak payah tengok on lah. On lah. Kita bakal buat. Tak. Nampak airport tengok. Setiap hari orang nampak kapal terbang turun terbang hanya 1,400. Maintenance fee sini sudah kena bayar berapa? 300. Kalau sewa rumah ini, siapkan dapur semua sekali. Banyak orang minat nak cari kosong punya. Kenapa? Pasal kosong punya, you boleh design apa-apa kan. So kalau long term pun boleh, paling kurang pun setahun lah. Berapa bilik 3 bilik. 2 Master bedroom ada tandas. Master bedroom mana tu? Apa ni? Ini jatuh lah aircon. Ni tak sewa 1,400 dengan facility ni. Memang berbalik. Ini harga kalau sewa kat apartment 1,200, 1,400. Kosong lagi ini tapi dapat barang elok lah. Okay, kalau berminat sila kontak saya sekarang. Terima kasih. Okay. Kita akan buat video sampai kau dapat beli rumah.